Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 3, kami telah memilih soalan 6 iaitu kewujudan kelas masyarakat dan kesannya terhadap kesejahteraan masyarakat dunia. Oleh itu, saya akan menerangkan sedikit pengenalan berkaitan kewujudan kelas masyarakat. Dalam membincangkan isu pembentukan kelas masyarakat, kita perlu memahami bahawa masyarakat tidak terbentuk dalam keadaan yang seragam, tetapi setiap individu perlu mempunyai latar belakang ekonomi, tahap pendidikan, kuasa dan status sosial yang berbeza. Perbezaan ini akan membawa kepada pembahagian masyarakat kepada beberapa kelas sosial seperti kelas atasan, pertengahan dan bawahan. Apabila perbezaan ini semakin ketara, masyarakat akan terbahagi kepada beberapa sosial, iaitu kelas atasan dan kelas bawahan. Setiap kelas ini mempunyai akses yang berbeza terhadap sumber ekonomi, pendidikan berkualiti, perkhidmatan, kesihatan serta peluang mobiliti sosial. Hal ini akan menunjukkan bahawa tidak semua individu mempunyai peluang hidup yang sama walaupun berada dalam masyarakat yang sama. Menurut teori yang diperkenalkan oleh Karl Marx, pembentukan kelas sosial ini berpunca daripada penguasaan sumber ekonomi. Karl Marx juga membahagikan kepada dua kelas masyarakat iaitu golongan bourgeois yang memiliki modal, kekayaan dan alat pengeluaran serta golongan proletariat tidak mempunyai sumber ekonomi dan terpaksa menjual tenaga mereka untuk melangsungkan kehidupan. Oleh itu, hubungan antara kedua kelas ini bersifat eksploitatif, di mana golongan pekerja sering menerima upah yang rendah berbanding keuntungan yang diperolehi oleh golongan pemilik modal. Oleh itu, keadaan ini telah mewujudkan ketidakseimbangan kuasa dalam masyarakat. Golongan atasan mempunyai kelebihan dalam membuat keputusan, menentukan dasar ekonomi dan mengawal sistem sosial, manakala golongan bawahan pula sering terpinggir dan tidak mempunyai ruang suara yang kuat untuk mempertahankan hak mereka. Ketidakseimbangan ini juga bukan sahaja berlaku dalam aspek ekonomi, malah turut mempengaruhi akses kepada pendidikan, kesihatan dan keadilan sosial. Oleh itu, apabila jurang perbezaan antara kelas sosial semakin meluas, konflik kelas masyarakat mula tercetus. Konflik ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti ketidakpuasan hati terhadap sistem ekonomi, penindasan tenaga kerja, kemiskinan berterusan serta ketidakadilan sosial. Kesannya, konflik kelas ini bukan sahaja menjejaskan hubungan antara individu dalam masyarakat, malah turut memberi kesan yang sangat besar terhadap kestabilan sosial dan politik kepada sesebuah negara. Jika kita tidak ditangani dengan baik, konflik masyarakat ini boleh membawa kepada ketegangan sosial, rusuhan, ketidakstabilan politik dan kemerosotan kesejahteraan masyarakat dunia secara keseluruhan. Kesan pembentukan kelas masyarakat ialah ketiadassamaan ekonomi dalam masyarakat yang mempunyai kelas. Jurang pendapatan antara orang kaya dan orang miskin semakin besar dari masa ke semasa. Golongan atasan
golongan atasan memiliki kebanyakan kekayaan dan sumber ekonomi, manakala golongan bawahan pula terpaksa berusaha keras hanya untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pendidikan. Menurut Karl Marx, keadaan ini menyebabkan berlaku eksploitasi golongan pekerja menggunakan tenaga dari masa mereka untuk bekerja, tetapi keuntungan yang diperoleh lebih banyak dinikmati oleh golongan atasan. Walaupun bekerja dengan bersungguh-sungguh, ganjaran yang diterima tidak setimpal dengan usaha mereka. Keadaan inilah akhirnya mewujudkan kitaran kemiskinan yang sukar diputuskan. Golongan miskin terus kekal miskin, manakala golongan kaya semakin bertambah kaya. Kesannya, ketidaksamaan ekonomi ini menjejaskan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ramai orang hidup dalam tekanan kewangan, sementara kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir individu. Jika masalah ini tidak ditekani, ia boleh mencetuskan konflik antara kelas sosial dan seterusnya mengancam keharmonian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan kedua akibat perbezaan kelas masyarakat ialah berlakunya jurang pendidikan yang ketara antara golongan atasan dan juga bawahan. Menurut ahli sosiologi terkenal iaitu Emily Durkheim, pendidikan memainkan peranan penting sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk menyatukan masyarakat, membentuk nilai bersama serta menyediakan individu bagi melaksanakan peranan mereka dalam struktur sosial. Melalui pendidikan, individu sepatutnya diberi peluang yang adil untuk berkembang dan menyumbang kepada kestabilan sosial. Namun begitu, dalam realiti masyarakat yang berlapis-lapis, fungsi pendidikan ini tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sistem pendidikan seringkali mencerminkan ketidaksamaan sosial yang sedia ada. Golongan kelas atasan mempunyai kelebihan dari segi keuangan dan sosial yang membolehkan mereka mengakses pendidikan yang berkualiti tinggi. Mereka mampu menghantar anak-anak ke sekolah elit, mendapatkan tuition tambahan, menggunakan teknologi moden serta berada dalam persekitaran yang mampu menyokong mereka kepada perkembangan akademik yang moden. Sebaliknya, golongan kelas bawahan pula, mereka berdepan pelbagai cabaran dalam mendapatkan pendidikan yang setara. Kekangan keuangan menyebabkan mereka terpaksa bersekolah di institusi yang mempunyai kemudahan yang terhad, bilangan guru yang tidak mencukupi serta sumber pembelajaran yang kurang berkualiti. Jadi, tekanan hidup seperti ini seperti masalah kewangan keluarga, tanggungjawab membantu ibu bapa dan persediaan tempat tinggal yang tidak kondusif turut menjejaskan tumpuan dan pencapaian akademik pelajar. Dari sudut pandang fungsionalisme, situasi ini adalah satu kegagalan sistem sosial kerana pendidikan sepatutnya berfungsi untuk mengagihkan peranan berdasarkan kebolehan dan usaha, bukannya latar belakang kelas. Apabila peluang pendidikan yang tidak seimbang, potensi dan bakat sebahagian besar masyarakat tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Akibatnya, pembangunan sosial dan ekonomi negara menjadi terbantut kerana hanya sebahagian kecil golongan masyarakat yang benar-benar diberi ruang untuk berkembang. Kesimpulannya, jurang pendidikan bukan sahaja memberi kesan kepada individu, tetapi juga menjejaskan keharmonian dan kemajuan keseluruhan masyarakat. Jika pendidikan tidak diagihkan secara adil, matlamat perpaduan sosial seperti yang ditekankan oleh Emily Durkheim tidak akan dapat dicapai sepenuhnya. Seterusnya, pembentukan kelas masyarakat membawa kepada konflik sosial dan ketidakstabilan. Menurut Lewis Coser, konflik berlaku apabila wujud ketidakseimbangan kuasa dan pengagihan sumber dalam masyarakat. Golongan kelas bawahan
yang merasa ditindas akan menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap sistem sosial sedia ada. Penentangan ini boleh berlaku dalam bentuk protes, mogok pekerja atau rusuhan. Konflik ini bukan sahaja menjejaskan ketenteraman awam, malah mengganggu kestabilan politik sesebuah negara. Apabila ketidakstabilan berterusan, pembangunan ekonomi dan sosial akan terjejas. Keadaan ini memberi kesan besar terhadap kesejahteraan masyarakat dunia, kerana keamanan dan kemakmuran tidak dapat dicapai dalam suasana konflik yang berpanjangan. Salam sejahtera, saya Donia Kisus. Nombor metrik C24E2567 akan membentangkan kesan yang keempat, iaitu diskriminasi dan pengasingan sosial. Pembentukan kelas masyarakat turut menyebabkan diskriminasi dan pengasingan sosial. Berdasarkan teori interaksionisme dan simbolik oleh Herbert Plummer, makna sosial terbentuk melalui interaksi harian dan simbol yang digunakan masyarakat. Dalam masyarakat berkelas, masyarakat akan memberikan makna kepada individu berdasarkan simbol tertentu seperti status sosial, pekerjaan, tahap pendidikan dan latar belakang ekonomi. Status sosial ini menjadikan simbol yang menentukan cara seseorang dilayan dalam kehidupan seharian. Manakala golongan bawahan sering menerima label negatif seperti dianggap sebagai golongan yang lemah, tidak berkemampuan dan tidak berpendidikan. Label negatif ini mampu mempengaruhi cara orang lain berinteraksi dengan mereka. Apabila diskriminasi ini berterusan, ia akhirnya mewujudkan pengasingan sosial, di mana individu atau kumpulan tertentu dipinggirkan daripada arus utama masyarakat. Kesannya, keadaan ini akan menyebabkan lemahnya hubungan antara individu dan menjejaskan perpaduan masyarakat. Apabila masyarakat gagal hidup secara inklusif, kesejahteraan akan sukar dicapai dan konflik kelas akan terus berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Zulfikri bin Azizi. Nombor metrik saya C241814 dan saya akan membentangkan kesan yang kelima, iaitu perbezaan tahap kesihatan dan kualiti hidup antara kelas masyarakat. Jadi, teori yang akan saya gunakan untuk kesan yang kelima ini adalah teori daripada Max Weber. Jadi, menurut Max Weber, stratifikasi sosial bukan sahaja melibatkan ekonomi semata-mata, akan tetapi melibatkan status dan juga kuasa. Jadi, golongan kelas atasan ini mempunyai akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih berkualiti serta persekitaran hidup yang selesa. Sebaliknya, kelas bawahan ni sering terdedah kepada tekanan hidup, persekitaran yang tidak sihat dan juga akses yang terhad kepada rawatan perubatan. Jadi kesan daripada ni kita boleh nampak dan lihat jurang kesihatan menyebabkan kualiti hidup antara kelas menjadi semakin berbeza
dan akhirnya menjejaskan kesejahteraan masyarakat dunia secara keseluruhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Oleh hal yang demikian, dapatlah disimpulkan bahawa pembentukan kelas masyarakat memberi kesan yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat dunia dari pelbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan kesihatan. Ia bukan sahaja mencerminkan tahap pembangunan sesebuah negara, malah turut mempengaruhi corak interaksi sosial, peluang kehidupan dan kualiti hidup rakyat. Menurut Telco Person, kestabilan masyarakat hanya dapat dicapai apabila setiap institusi sosial berfungsi secara seimbang dan adil, selari dengan peranan masing-masing dalam mengekalkan keharmonian sosial. Namun begitu, realiti masa kini menunjukkan bahawa konflik kelas yang berpunca daripada ketidaksamaan struktur sosial seperti jurang pendapatan, akses pendidikan dan perbezaan status pekerjaan telah menggugat integrasi masyarakat secara keseluruhan. Ketidakadilan ini bukan sahaja mencetuskan ketegangan sosial, malah menghalang kemajuan sejagat yang mampan. Oleh itu, langkah berterusan perlu diambil oleh kerajaan, pertubuhan antarabangsa dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangkan jurang kelas melalui dasar sosial yang inklusif, saksama dan mesra rakyat. Dengan usaha yang konsisten, terancang dan menyeluruh, kesejahteraan dan keharmonian masyarakat dunia bukan sahaja dapat dicapai, tetapi turut dipertahankan demi generasi masa hadapan. Sekian, terima kasih.